The first thing aku nak cerita sini, bodoh-bodoh perangai kita lah. Punca ini semua tak banyak sikit daripada bodoh kita lah. Bodoh perangai kau tahu, perangai bodoh. Bodoh perangai bodoh sama lah tu. Kan? Kalau kita tengok masyarakat kita tak sup melepasi akal. Kan? Benda yang ada fakta, ada bukti, ada rujukan, yang ni dikata fitnah. Yang ni dikatakan tak betul. Tapi benda yang tak ada bukti, tak ada fakta, hanya bercerita, hanya bercakap mulut, hearsay ni, yang ini dikata kebenaran. Kan? Saka kunyit berjubur sampai 2 kali masuk penjara, dikata fitnah. Beliau adalah lelaki kiriman Tuhan, ulul amri. Masyarakat kita macam tu lah perangai dia. Kan? Banduan perompak, berpuluh-puluh kes rompakan officially diakui oleh Ketua Polis Negara secara rasmi. Dia hero, unsung hero terinaya. Kan? Semua cerita-cerita tu tak boleh pakai. Itu cerita tipu. Yang sebenarnya saya terinaya. Bukti ramai bodoh ni, dia boleh tarik tu crowd-crowd. Tapi sebenarnya crowd yang ditarik ni adalah orang-orang yang benci polis. Kan? Dia jumpa polis, dia bermuka-muka, tapi sebenarnya hati dia sakit dengan polis. Jadi orang-orang macam ni, budak-budak yang tak suka polis, orang tua yang ada kes tak puas hati dengan polis, orang-orang yang pencen polis, yang tak puas hati dengan polis dalam diam tapi dia kata saya support. Tapi sebenarnya dia dapat peluang duduk dengan orang yang memburuk-burukkan polis, dia akan join. Faham tak? Dia akan join. Jadi sebenarnya mereka ni adalah orang yang bersikap seperti bapuk, betul. Dia duduk depan polis, kita kena support PDRM. Tapi bila dia dapat satu geng untuk nak bantai polis, tak ada bukti pun, hanya kerana cerita orang je, dia dah boleh maki polis lah. Dia dah boleh support orang tu lah. Ni bodoh macam ni ramai, kau tahu. Faham? Sama lah. Geng-geng kunyit ni semua kan. Geng kunyit boleh ada title Datuk Seri apa semua, kau tahu. Mencemar institusi raja, tau. Sepatutnya orang-orang, kau tengok Sultan Selangor, mana-mana datuk yang tidak menjaga etika, dia tarik semua sekali pingat-pingat kebesaran negeri. Tapi kalau kita tengok ada datuk-datuk ni, alamak, kes dia masuk penjara kes dadah. Macam si Salim Mamak tu, kes dadah masuk penjara, keluar dapat datuk. Jadi negara kita ni akan berlaku macam mana tahu? Orang-orang yang memegang kuasa ni adalah orang-orang yang tidak bermoral, tidak beretika. Orang-orang besar ni. Jadi masyarakat mari ni diajar untuk menghormati penjenayah-penjenayah ni secara sistematik lah. Faham tak? Orang yang terlibat dengan berpuluh kes rompakan, ada bodoh-bodoh segelintir lah, tak ramai pun aku tengok kan, sokong dia ni adalah orang yang dikhianati oleh pihak berkuasa. Padahal orang yang dikatakan khianat dekat dia tu orang yang officially berkhidmat demi negara apa semua. Dia dikira hero. Sama lah macam Saka Kunyit tu, dia dikira ulul amri, padahal kes dia na'udzubillah macam tu lah. Kalau dah jubur dengan depan dengan belakang pun tak tahu beza, macam mana nak jaga negara? Wayang boleh lah. Jadi kita tengok dalam kes Albert Tan, macam mana satu setiausaha politik, setiausaha Perdana Menteri boleh ada hubung kait dengan dia, boleh berkawan dengan dia. Pasal apa?
Sebab tu aku cakap apa? Jadi Melayu jangan miskin. Kalau kau miskin kau bangsat. Kau tahu tak? Kau akan jadi bangsat. Kau akan habiskan usia tua kau macam banduan perompak tu menagih simpati orang merata. Sebab apa? Kau tu paria. Sebab tu kau nak kena menagih simpati orang. Macam jebat dah ke, tak ada aku tagih simpati orang punya. Orang maki pun aku gelak, orang puji pun tak angkatnya, tak terangkat. Aku tak hidup dengan, aku tak mati dengan kejian orang dah, aku pun tak hidup dengan pujian orang. Faham tak? Jebat always independent. Faham tak? Jadi persoalan yang timbul ni, macam mana si Samsul boleh berkawan dengan Albert tu? Itu persoalan pertama. Aku terbaca artikel dia pernah ditahan di bawah disiasat di bawah Akta Perdagangan Manusia tau. Tahu tak perdagangan manusia ni berapa punya kejamnya kes? Tengoklah dekat Kemboja, dekat sebelah-sebelah Thailand, bawa ke atas tu semua. Orang-orang yang kena tangkap dengan perdagangan manusia punya ni. Apa dia buat kat orang tu? Bunuh ada, kerat ada, ambil organ ada. Kan? Jadi orang macam ni boleh kawan ke? Tak payah cerita orang lain. Jadi bila kau berkawan dengan orang macam ni, kau kena tahulah risiko dia. Satu masa kau mesti kena. Macam Samsul kena. Berkawan tak tentu arah. Asal orang tu kaya ada duit je kawan. Kan? Itulah perangai manusia. Sebab tu jebat derhaka. Kalau kau tengok, aku ni kalau duduk minum ni dengan kawan yang sama je, dengan orang yang serupa, lebih kurangnya tak ada orang baru pun. Kalau orang baru nak masuk tu, aku dah bagi perhatian. Aku dah menarik perhatian aku. Contoh, ada kawan aku seorang, dia bawa orang baru main duduk minum satu meja dengan aku. Sekurang-kurangnya aku akan tanya, siapa ni? Oh, kawan aku. Oh, duduk mana? Kerja apa? Buat apa? Aku akan tanya, pasal apa? Kita takut kita duduk tu buatnya SB tengah follow. Aku pernah kena follow dengan SB tau. Sebab dia orang nak lengkapkan laporan SB, dia orang follow aku. Sebulan tak silap aku dia orang follow. Dalam keadaan aku tak tahu. Sampailah OSPD bagi tahu kat aku, dia kata laporan SB semua okey ni, tak ada masalah apa kata. Aku cakap ada laporan SB. Kenapa SB ikut saya tuan? Biasalah tu, kadang-kadang ada arahan untuk ikut. Dia rekod aku punya pergerakan daripada pagi keluar rumah sampai balik rumah. 1 bulan tau. Nasib baik aku tak ada duduk dengan bekas penjenayah perompak ke, ataupun aku tak ada pergi duduk minum dengan gangster ke kongsi gelap. Sebab aku ni jenis ada urusan aku keluar rumah, tak ada urusan aku duduk rumah. Kan? Ada hal je aku keluar rumah, tak ada hal aku tak keluar. Habis kuat aku pergi duduk mak-mak. Dan aku tak berkawan dengan orang yang aku tak kenal, tak tahu. Aku jenis tu, bukan sebarangan orang boleh duduk dengan aku tau. Bukan pasal sombong, pasal masalah ni lah yang Samsul kena ni. Duduk dengan orang yang bukan-bukan. Faham? So, aku nasihatkan kepada orang-orang politik, yang terutama yang dekat-dekat dengan Perdana Menteri, korang jangan duk suka sangat berkawan dengan orang banyak duit ni. Orang banyak duit ni ada dua. Satu, dia dapat duit secara bersih. Satu lagi secara tak bersih. Yang banyak sangat duit ni, kebanyakan kebiasaannya lah kaya secara tak terancang, tak ada plan. Duit haram lah. Kan? Tiba-tiba jadi kaya, ni duit haram lah ni. Faham? Melainkan orang tu, kalau kita tengok, dia ni bisnes, dia ni dah bertahun-tahun fighter bisnes, dia kaya. Itu lain. Ini tiba-tiba kaya. Tiba-tiba kaya ni kebanyakannya projek-projek bisnes haram lah. Kan? Macam dulu aku pernah buat sedut pasir apa semua dekat Ijuk lah, dekat mana semua ni. Memang kaya, memang duit banyak. Kan? Sebab deal pasir tak adanya hutang, terus cash je. Tak pakai doket punya. Main langgar je. Dulu. Cerita dalam mimpi kan. Kena cakap mimpi tu. Kalau tidak kan kena siasat pula.
Sebab tu aku cakap sebelum ni, selagi nama dia Kerajaan Madanon, jangan sesekali kau percaya. Ada banyak isu tentang dia. Cuma rakyat ni dah penat, dah letih. Aku dengar kata beras tempatan pun hilang dah ni. Hilang balik dah. Dia orang ni suka buat benda-benda yang rakyat fed up tu. Rakyat dah menyampah. Sebab tu aku cakap apa, kalau diadakan pilihan raya sekarang juga Anwar Ibrahim boleh tumbang. Faham? Ni kita kedengaran pula, Najib silap-silap bulan Disember ni on Christmas dapat pembebasan jadi tahanan rumah. Koyaklah Zaid Hamidi. Memang karier politik Najib ni dah habis. Kalau ikut sukatan aku dah habis, because dia dah kena bankrupt lah apa semua. Dia memang habis. Tapi penyokong dia ada ramai. Suara dia masih digemari oleh peminat-peminat dia, penyokong-penyokong dia. Orang duduk dalam UMNO hari ni bukan pasal UMNO, bukan pasal Tok Zaid. Orang duduk dalam UMNO sebab terpaksa menerima Tok Zaid. Sebenarnya orang yang duduk dengan Tok Zaid ni adalah orang Najib. Sebab tu Najib ni cukup lihat, kita nak tengok dia kalau dapat keluar ni satu benda yang mengerikan. So nasihat aku, jadilah manusia yang berakal, yang bijak. Jangan ikut orang. Kalau kata benda tu dah lama dah biasa dah, biasakan benda yang betul, betulkan benda yang kau dah terbiasa. Faham? Jangan ikut-ikut orang. Walaupun ada 1000 orang melakukan satu benda secara bersama, kau tetap kena berhenti dan tengok betul ke apa yang dia orang buat ni. Sebab kalau nak berlaku kesilapan, usahakan 1000. Satu negara ni boleh silap, betul tak? Kita bercakap tentang mempertahankan kedaulatan tanah Melayu lah, apalah semua. Melayu. Kepala kita yang bingai tu pergi gadai kedaulatan. Ibarat gadai kedaulatan lah. Kan? Kita bercakap tentang Palestin, Gaza. Kepala kita yang kat atas tu, si kunyit tu, dia pergi cemolot dengan Presiden Amerika. Jadi siapa yang bodoh ni? Kita yang menjilat ni lah bodoh. Sebab tu jangan jadi penjilat, jangan jadi pentaksub. Pakai otak. Hidup berakal, mati jangan berantu. Don't worry kepada peminat-peminat fans jebat yang ramai ni. Jangan risau. InsyaAllah aku akan buat video selalu. Kan? Sebelum ni aku pergi holiday. Terengganu lah, merata aku pergi berjalan kan. Enjoy. Bukan senang dapat duit free daripada komen-komen bodoh orang ni. Jadi aku pergi enjoy lah. Enjoy punya time dah habis. Sekarang kita start lah balik. Hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian. Wassalam.